Sekarang ni kita berada di kedai restoran Nam Diamond Market. Ni dia punya nasi toge, ada toge lah dia punya ni, kimchi, ni daun bawang kot Ya kot. bersama Kita lah siapa lagi. So kedai ni dekat lorong tau, so nak kena carilah dia punya location dia dekat Nam Diamond Market. Okay. Kedai ni kalau nak kena makan kena order lauk seorang satu. Tak boleh share-share. Walaupun banyak tak boleh order share-share. Dengar tu. Semua. Sedap ke? Enggak. Ya. Aku lemah betul lah chopstick ni. Ada satu. Ada garfu. Garfu tak ada. Toge. Dia panas weh. Panas. Senohin. Oh, maju tak pak dia. Amat cakap. Okey lah. Tak. Ini daun bawang. Oh, bukan makan bawang lah. Dia macam rumput laut. Tapi sedap kan? Masa ni boleh refill. Sebab dia macam kenyal-kenyal. Dari mana kak? Dari mana? Oh, kat air juga. Oh, ni Sentul. Oh, Sentul. Ni daripada Puchong, ni daripada Shah Alam. Ni daripada mana? Langkawi. Ni daripada Seremban. Oh. Syok lah. Semua negeri. Semua dia ada. Ni dari Penang. Oh, daripada Penang. Ni dah sampai sini? Ni dah 3 Januari tu. Dia baru. Berapa dia? Tapi esok dia balik dah. Esok balik dah. Ni tak. Ni next week. Wah. Bawa group tour. Tapi yang group lagi seorang tu dia another family. Yang baru ni group ni Datuk Abu Hassan Din family, Harun Din punya adik. Diorang datang kan. Tapi diorang dah balik. So 5 hari ni Wani buat personal shopper. Dah shopping ni kat Sama. Dah. Yang brush dah brush. Dia besar tu. Tambah KG lah. Tak tahu dia. Ada lagi ke? Ada. Tak, dia suka Myeondong kita nambah barang ni kan. Duk kan Myeondong? Tak, kita duduk dekat mana? Pak Habio dekat area Stesen apa? Sikit lah ke sini. Stesen apa? Ada kita naik ni je. Naik taxi. Oh. Oh ya ke? Sebab apa nak berangkat ni kalau apa masalah ni? Betul lah. Kita order ni kau. Ini ke Grace Salted Macaron ni? Dah habis shopping. Tak. Habis shopping. Si Lily ni saya dia. Macam salah je. Salah tu kitanya tu. Kita sama je kan, yang ni kita lebih ekor kot. Nah, tanya. Sejak tu rata-rata. Is free? Yang ni pendek, ekor-ekor je. Okey. Dia punya lauk, jom Wali tunjuk. Ni macam ikan goreng lah. So ni macam asam pedas. Almond kacang. Nah, ekor dia. Makan-makan. Makan-makan. Makan. Oi. Bismillah. Ikan. Biar ambil letak ikan tengah. Ambil. Kasar. Weh, ni ikan tu boleh bawa balik. Banyak ni. Ya, dia orang makan ni kat ni.
Kuih apa ni? Dan ni. Tadi tak jadi kan? Tak jadi. Tak tahu. Tak cakap sana. Kita tadi tak cakap jadi kan? Ah, Kita ah. nak order tu, dia kata kena 2 menu. Ah. Nak panggil dia? Sekejap. Cakap je. Excuse me. Ajuma. This one? Service Ah? Nanti Oh, dia free. tak tahu? This one free? handset. Oh, satu set. Kan satu. One set. Oh. Dia dengan scam sudah. Kalau scam aku bagi tak ada video tu. Ikan ni, ikan goreng ni. Apa? Alah, pernah pergi Gosami tak? Tak pergi eh? Dia macam ikan mackerel, macam ikan sardin. Kan ada lagi satu mackerel kan? Oh, ni set eh? Oh. Ya kot. Ni free? Ay, gua handset dah. Oh, set ah. Tengok, lagi tengok bil eh. Tapi kita tak order set. Tadi kita tak order set. Oh, mungkin kalau ambil ni, dapat ni. Package. Tengok lagi bil. Bil Dia bagi telur free. Katanya lah, Pi. Katanya. Lagi kita pindah Dah bye.